Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, bertemu lagi kita dalam segmen program Fiesta Labu PNB at Home yang bersiaran secara langsung di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad pada pagi ini. Tadi dah sempat kan makan kari pap kan, makan mihun goreng sedapnya kan. Jadi sambil anda dengar kami ni, anda boleh teruskan aktiviti anda, buka bagi seisi keluarga dengar. Dan kalau anda yang sedang bersama dengan kami di Facebook ni, anda boleh follow, like dan juga share. Semoga apa sahaja perkongsian kita pada pagi ini akan terus dapat kita kongsikan dan manfaatkan bersama dengan insan-insan lain. Dan sebenarnya untuk sesi ini kita akan membincangkan tentang topik yang sememangnya sangat penting untuk diri kita dan juga masyarakat kita dalam persekitaran kita, khususnya pada anak-anak. Ini kerana sehingga tahun 2021 ini, pandemik COVID-19 ini telah pun menukar lanskap kehidupan kita, yang mana ia membawa kepada amalan baharu dalam talian, yang mana dalam kehidupan dan juga aktiviti yang mana merekodkan Malaysia mempunyai 28 juta pengguna media sosial, iaitu 80% penduduk di Malaysia. Ini bermaksud bukan sahaja kita menggunakan aplikasi media sosial ataupun ia sebagai di media sosial sahaja, tetapi kita melihat juga penggantungan diri kita ini terhadap aplikasi digital untuk kita nak uruskan wang, pelaburan, perbelanjaan dan macam-macam lagi. Dan kalau kita lihat perkembangan pesat ini juga sebenarnya dia membuka ruang dan juga peluang kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk ambil kesempatan, yang membuatkan kita semua ini boleh terdedah kepada ancaman serangan cyber. Anda mungkin pernah dengar tapi nak tahu dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan sebagai serangan cyber, sejauh mana sebenarnya serangan cyber ini memberi implikasi dan impak yang besar dalam kehidupan kita, dan macam mana pula kita boleh lindungi diri kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat handal kita daripada menjadi mangsa serangan cyber ini. Okey, ini yang kita nak kongsikan bersama dengan panel kita pada pagi ini, iaitu ini individu yang sesuai untuk kongsikan tentang isu ini, Encik Wan Roshaimi Wan Abdullah selaku Ketua Jabatan Security IT PNB, untuk kita bincangkan tentang topik bertajuk ancaman jenayah cyber, lindungi diri, elak jadi mangsa. Lindung diri kita, elak jadi mangsa. Assalamualaikum, apa khabar Cik Wan? Waalaikumsalam, khabar baik Fiza. Alhamdulillah. Ni pagi Sabtu ni kita nak santai-santai, nak borak-borak je. Boleh. Boleh I think the best time pagi Sabtu untuk santai-santai je. Alhamdulillah. Kita borak-borak je. Tapi daripada kita borak-borak ni, ada banyak sebenarnya pengisian nak kita kongsikan kepada penonton-penonton kita. Betul. Okey, tadi kita dah kongsikan tentang kehidupan kita hari ini sememangnya bergantung kepada teknologi, aplikasi digital yang sememangnya memberi ruang dan peluang bahawa setiap daripada kita ini yang menggunakan aplikasi digital ataupun teknologi ini terdedah kepada ancaman serangan cyber. Jadi sebenarnya sejauh mana seriusnya ancaman cyber itu pada hari ini sebenarnya, Cik Wan? Okey, terima kasih Fiza. Saya rasa yang paling penting sekali kita perlu tahu, macam yang Fiza kata tadi, sejak 2020, sejak berlakunya pandemik, kita telah ada the new normal. Semua orang menggunakan broadband, PDPR daripada rumah, belajar daripada rumah. Kita pun bekerja daripada rumah. Betul. Dan macam yang you kata tadi, kita memang terdedah kepada banyak threat daripada cyber. Ancaman. Ancaman, betul. Jadi sebelum kita kupas lebih lanjut, mungkin saya boleh sebut sebenarnya apa tu jenayah cyber ni sebenarnya. Betul. Sebab orang selalu sebut cybercrime, jenayah cyber. Secara bahasa simple ya, jenayah cyber ni adalah jenayah yang dilakukan menggunakan internet ataupun melalui internet, melalui network, dan juga menggunakan kita punya telefon, tablet ataupun komputer. So secara kasarnya itulah definisi jenayah cyber untuk kita senang faham. Okey. Jadi apa yang kita nak tahu sejauh mana seriusnya serangan cyber pada hari ini? Betul. Kalau kita tengok, saya boleh cakap dari segi statistik. Kalau kita di Malaysia ni, kita ada satu agensi Cyber Security Malaysia yang mana dia mengeluarkan statistik mengenai berapa ramai orang yang melaporkan kesalahan cyber. Jadi for the past untuk 3 tahun sebelum ni, dia dalam lebih kurang 10,000 setahun laporan dibuat mengenai jenayah cyber. Ini adalah laporan yang dibuat. So kita kena faham
banyak orang kalau kena cyber attack pun dia tak akan lapor kan. Betul. So jadi bila dilapor, exactly, betul. Mungkin malu diri sendiri, kita profesional pun kita terkena juga. Tapi kita perlu faham memang ia berlaku. Kemudian untuk tahun ni saja statistik menunjukkan contoh Januari dan Februari pada tahun ini lebih kurang 500 kes yang dilaporkan melibatkan ancaman cyber ni. And kebanyakannya adalah melakukan dari segi fraud ataupun kecurian identiti. Penipuan identiti. Betul. Itu apa yang dikongsikan oleh Cik Wan adalah kes yang dilaporkan. Banyak lagi kes terpencil yang mana kadang-kadang mereka tak tahu nak pergi mana, macam mana nak laporkan. Bolehkah aku laporkan jenayah cyber ni? Ada ke klasifikasi ni? Di apa yang Cik Wan terangkan bahawa sebenarnya ada apa itu jenayah cyber dan ramai sebenarnya dalam kalangan masyarakat di Malaysia ini juga pernah menjadi mangsa kepada ancaman jenayah cyber. Dan seperti yang telah pun kita kongsikan awal tadi bahawa kita semua ni, kalau kita lihat statistik tadi, 86% daripada rakyat Malaysia merupakan pengguna media sosial. Jadi kita ni sememangnya mempunyai pendedahan yang besar untuk menjadi mangsa kepada penjenayah cyber ini. Kalau kita lihat, kalau kita tak guna teknologi pun tak boleh juga, sebab as we evolve, kita memerlukan teknologi ini dalam kehidupan kita kan. Jadi bila kita bercakap tentang perkara ini, apa antara sebab dan puncanya ramai orang yang boleh terjebak dan menjadi masalah, menjadi mangsa kepada jenayah cyber? Sebab kita lihat makin hari makin meningkat perkara ini. Betul. Sebenarnya jawapan dia agak complicated kalau kita nak tanya secara detail. Tetapi macam yang Fiza cakap tadi, kita tiap-tiap hari terdedah. Kita secara tidak langsung sebenarnya telah berkongsi maklumat kita dengan orang ramai. Macam saya kata tadi, masalah yang utama adalah identity theft ataupun data kita dicuri dan digunakan untuk melakukan serangan ke atas kita. And kita macam 28 juta rakyat kita menggunakan social media, menggunakan infrastruktur sekarang. Macam Fiza sendiri ada IG, Facebook dan segala-galanya. Jadi kita mendedahkan secara tidak langsung maklumat peribadi kita, maklumat keluarga kita, maklumat kerja kita dan segala-galanya. Jadi data-data yang telah kita upload, kita share dengan Facebook. Hari ni birthday anak kita, ulang tahun kita. Celebrate kat mana ya? Betul. Jadi benda-benda ni sebagai cyber criminal ataupun penjenayah cyber ni, dia mengumpulkan maklumat-maklumat yang ada ni, kemudian dia akan tengok kalau maklumat ni dia katalah dia mau target macam Fiza lah, seorang selebriti. I think I want to target Fiza. So I akan cari Fiza upload apa hari ni, and akan tengok. And yang paling penting, dia akan cari email kita dan akan cuba teka password kita. Sebab kita selalu rasa fobia atau paranoid orang nak curi data kita. Kalau kita pergi kat mana-mana, orang tanya, boleh saya dapatkan IC nak tengok? Tak boleh sebab rahsia. Tetapi secara tak langsung bila kita masuk model media sosial, kita bagi maklumat tu secara selamba. Betul. Kan? Jadi maklumat-maklumat kita yang peribadi pun sememangnya ada di internet. Dan penjenayah cyber ni dia memang menggunakan informasi yang ada di internet saja untuk. Dia tak perlu nak pergi hack your mobile phone, curi wallet ke, cari, tak perlu. Because kita secara sukarela meletakkan maklumat diri kita dan keluarga kita untuk orang tahu. Jadi kalau nak ikutkan, kita boleh disalahkan juga lah kalau maklumat kita dicuri dan digunakan against kita balik. Okey. Jadi apa yang Cik Wan terangkan ni sebenarnya mungkin ramai juga dalam kalangan kita, termasuk diri saya lah. Kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang. Yang mana kadang-kadang semua benda kita nak share. Location kat mana, real location kita share. Waktu tu kita kat tempat tu, kat situlah juga kita nak share kita kat mana celebrate birthday dengan anak. Kadang-kadang kita seorang, me time. Ini mungkin Cik Wan boleh ulas jugalah. Kadang-kadang ini perkara-perkara yang kita tak sedar. Kita sebenarnya memberi maklumat dan kita mengundang kepada masalah jenayah cyber ini boleh berlaku. Exactly. Memang tepat sekali. Sebab bila kita buat aktiviti macam tu, memang kita secara langsung reveal kita punya identiti, segala maklumat yang peribadi, yang kita rasa is good untuk orang tahu, tetapi sebenarnya kita tak tahu maklumat itu mungkin nanti
orang ramai akan tahu. Sebagai contohnya, kita biasa guna Facebook. And kalau dulu-dulu kita biasa guna email macam Yahoo, for example. Yahoo, untuk maklumat semua, pada tahun 2014, Yahoo email yang very famous sometime back. Saya masih pakai tahu. Old school. No, saya pun dia juga. Okay. So maybe kita from that school, that batch, okay. Tetapi masih muda lagi. Betul. Baru 5 tahun lepas lah kan. Betul. So saya nak kata yang Yahoo pada tahun about 10 years back, dia telah digodam ataupun dihack, di mana segala data, segala pengguna ni yang dianggarkan lebih kurang 1 bilion user, di mana data kita, email Fiza, email saya, mungkin kita letak password kita, lokasi kita, negara mana kita datang, telah diceroboh 1 bilion user worldwide. And data ni memang boleh dijumpai di internet, di dark web dia panggil. Yang mana kalau kita contoh, saya bagi satu contoh. Itu adalah Yahoo. And pada tahun 2016 dan 2019, kita baru tu 2019, Facebook pun pernah melaporkan bahawa data-data dia telah digodam. And they reveal segala email kita, data kita, biasalah alamat, apa yang kita letak, gambar, dan kemungkinan juga password kita. Okey, sini adalah satu benda yang saya rasa perlu penting. Kenapa kita perlu tahu yang bila berlaku hack penggodaman ini, data-data yang digunakan tu termasuklah password yang telah dicuri tu. Kalau kita mengamalkan password yang so simple, satu, and kita tak pernah tukar. Sebab susah kan tukar password and nak kena ingat banyak. So katalah Fiza punya Yahoo account dulu, password masih sama, and bila saya ataupun penjenayah cyber dapat maklumat tu, kita boleh masuk Fiza punya email. Dan sama juga logik yang sama, kalau kita tak ubah password Facebook kita and telah digodam, orang boleh masuk kemudian impersonate kita dalam Facebook. Ini banyak berlaku sekarang kan? Memang banyak sangat. I think cases yang terbaru, contohnya seperti I think kita punya regulator ada keluarkan pasal Telegram. Ramai orang kena hack Telegram and then asking for money. Pinjam duit. Betul. Macam betul ke, kenapa you nak pinjam duit? And then kita, because kita percaya kawan kita, ini alamat kita, ini phone dia. Pelik juga kan, macam takkan Cik Wan nak pinjam duit, gaji 5 tahun lepas tak pakai lagi. Macam mana kan? Betul-betul, amin. Tapi itulah contoh-contoh yang mengatakan kita tak boleh nak salahkan penjenayah sepenuhnya, kerana kita juga terlibat dalam memudahkan kerja diorang untuk menggodam kita balik. Okey. Saya suka apa yang Cik Wan katakan. Ini perkongsian tentang bagaimana portal-portal yang besar ataupun web-web yang besar ini juga boleh digodam. Tapi hari ini kadang-kadang yang kita tak sedar, kalau kita lihat di media sosial, di Facebook, di Instagram, dia dulu kita hanya isi personal profile tu untuk diri kita saja. Sekarang ni dekat kita punya home page tu, kita ada boleh letak kat situ message, call, address. Kadang-kadang itulah kita terlepas pandang. Kita ni teruja sangat supaya orang nak hantar email kat kita, review ke dan sebagainya. Kita terlupa bahawa dengan pendedahan maklumat-maklumat tersebut yang kalau kita tak asingkan dari segi penggunaan email, nombor telefon dan sebagainya, itu juga boleh memberi akses kepada penjenayah cyber ni untuk mungkin mengakses ataupun menggodam seperti kita punya akses-akses perbankan internet kita dan juga penggunaan Wi-Fi public ataupun terbuka ni. Macam mana ia juga sebenarnya boleh membuka ruang kepada penjenayah cyber ni untuk menggodam kita kalau kita tak berhati-hati? Betul. Dari segi penggunaan public Wi-Fi, sebenarnya dia memang satu isu yang dah lama. Daripada dulu lagi, public Wi-Fi ni selalu dikaitkan dengan senangnya orang nak menceroboh. And dia memang sebenarnya betul. Kalau kita tahu sekarang semua orang menggunakan internet because of pandemic, sebab pandemic semua kan. Jadi orang yang tak ada broadband di rumah, mungkin dia pergi ke cyber cafe shop yang menggunakan public Wi-Fi. Pada pendapat peribadi saya sebenarnya, penggunaan public Wi-Fi ni dia memang ada risiko dia, terutamanya bila kita nak mula-mula connect ke public Wi-Fi tu. Sebab public Wi-Fi ni, kalau orang tu dah memang nak target kita, dia akan boleh ubah public Wi-Fi ni. Dia akan tipu kita, jadi kita macam kita login, kita yakin, oh ini Starbucks contoh. Memang kita pergi Starbucks, tapi
dia ada Starbucks punya wifi lain yang kita nampak dekat Oh. SSID tu, ID tu, nampak Starbucks lain. So kita confident lah Starbucks kan. So kita connect. Kita dia minta ID and password tu kita kena create. And kita sebagai pengguna yang baik, kita jarang nak letak maklumat-maklumat yang tipu-tipu kan. So kita bagi yang betul. Kita telus. Kita memang tulus. Itulah yang ketulusan itulah yang menyebabkan kita bagi maklumat yang mungkin dicuri. Tetapi dari satu segi yang lain, kebanyakan website ataupun online banking yang ada, kesemuanya memang telah menggunakan satu teknologi yang selamat. Jadi kalau kita, even if kita menggunakan public wifi pun, kita sepatutnya yakin bila kita connect ke, for example, online banking tu, kita boleh yakin dia ada tips-tips dia lah. Kita boleh yakin. Contohnya HTTP dan juga HTTPS. Betul. Kita akan, saya pasti semua orang, para penonton semua memang dapat informasi ni daripada tempat kerja ataupun kawan-kawan yang ada small padlock tu kan. So sebenarnya bila ada small padlock tu, dia dah cukup selamat untuk kita membuat transaksi. Cuma yang kita takut, kalau tempat-tempat, kalau kita pergi mungkin satu kafe yang agak fishy sikit, agak pelik, tapi tiba dapat wifi banyak and laju pula. Kemungkinan kita kena lebih berhati-hati lah kat situ. Okay. Salah satu cara lagi sebenarnya kita bergunakan, kalau kita jenis yang selalu travel, mungkin visa sendiri mungkin pandemik tak boleh lah. Kan? Tapi mungkinlah selepas ini, akan tak lama lagi kita mungkin boleh travel. So kalau kita seseorang yang suka pergi travel sebab kerja ataupun leisure, kita is also good to use a VPN service lah. Kalau kita memang menggunakan banyak public wifi, kita pergi airport, kita connect public wifi, and then kita kena buat lots of work related kerja, kena bayar itu, bayar ni, guna online banking, dan pernah kita sampai dekat airport dekat Melbourne pula kita connect lagi, contohlah. Kemudian pergi New York ke. So kita tak ada kita punya spesifik, kita menggunakan public wifi. Jadi kalau kita dalam kategori macam ni, kita mungkin perlu menggunakan yang so called virtual private network itulah. Yang mana banyak, saya pasti para penonton boleh search and Google, find kan? Google the right provider lah. Tapi secara kasarnya kita sebagai orang biasa, selagi kita mengamalkan tips, kalau kita nak connect satu website tu, kita kena pastikan betul. And ada tanda padlock tu, contoh. And then kita bukan simply klik benda-benda yang dapat. Je. Mungkin selepas ni kita boleh talk more about pasal phishing tu. Okey. Bila kita cakap tentang apa yang Cik Wan kongsikan tadi, tapi ada orang juga kata, tak apalah, so far saya berapa tahun ni guna free wifi, tak pernah ada masalah, contoh. Dan ada juga orang yang beranggapan bahawa tak apa, sebab saya dah download dah antivirus ataupun peranti-peranti tertentu di telefon saya dan juga di laptop saya. Tapi kalau kita cakap tentang masalah phishing ataupun masalah penipuan ni, dia memang boleh berlaku, dan kalau kita lihat di dada-dada akhbar sejak beberapa tahun ni, kes makin meningkat saban tahun. Jadi kita ni kadang-kadang sebagai pengguna, macam tadilah Cik Wan kata, kita ni telus, kita jujur, kita dah bagi share semua. Kita tak sedar pun bahawa, contoh dia kata okey, dia hantar email, kita pun klik pautan tersebut. Oh, anda berhutang dengan agensi-agensi tertentu. Contoh, kalau anda tak bayar dalam tempoh tertentu, anda akan dikenakan hukuman. Kita pun tekan bayar, ambillah semua duit. Kita bayar mula 300, tiba-tiba buka balik akaun, dah tak ada dah, tinggal RM3.15 saja. Macam mana tu? Jadi apakah sebenarnya, apa taktik yang digunakan oleh penggodam ni ataupun penjenayah cyber ini sampai mereka ni boleh berjaya kadang-kadang memanipulasi kita ni untuk melakukan jenayah cyber? Betul. Itulah satu benda yang paling relevan untuk hari ini. Kerana phishing ataupun serangan secara phishing ni adalah yang top. Kalau kita tengok statistik, bukan sahaja di Malaysia tetapi di dunia, phishing adalah cara utama penjenayah cyber untuk cuba dapatkan maklumat daripada kita. Mungkin saya boleh terangkan sedikit macam mana dia boleh berlaku. Phishing ni sebenarnya yang paling popular adalah melalui email. Okay. First kita kena ingat macam mana orang boleh dapat email kita. Kan? Orang nak hantar phishing email, nak scam kita through email, dia mesti tahu alamat kita. Alamat email kita. Kita letak kat media sosial tu. Betul. Email me for review. Exactly. Kan? Kita letak kita punya maklumat email kita semua tempat. Nak masuk mana kita tulis. So is there. So bukan salah orang yang jumpa lah kan? Sebab kita bagi. Betul. Jadi bila dia menghantar email ni, dia memang ada dua perkara. I think saya akan ulang ni banyak-banyak kali supaya kita ingat. Sebab dua benda ni akan selalu kita akan dapat, dan kita akan
akan rasa nak okey betul ni. So perkara yang pertama, phishing, kalau kita dapat satu phishing email ni, kita akan rasa benda tu terlalu benar untuk betul. Too good to be true. Macam betul ke ni? Betul ke ni? Betul. Aku menang RM10,000 and datang pula daripada email yang betul ni, kita daripada rasa macam betul. macam sah. Kemudian bila benda tu sesuatu yang too good to be true, itu satu benda yang bila kita start betul ke, kita kena paranoid. Oh, something tak betul kat sini. Itu satu. Yang kedua, katalah dalam suasana kita bekerja kan, kita ada bos, kalau kita kerja sendiri pun kita ada supplier kita, klien kita, customer kita. Tiba-tiba kita dapat email, you kena buat ni sekarang, you kena bayar I sekarang because ni, ataupun you kena bagi maklumat ni sekarang, macam-macam. So bila benda yang nak cepat ni, selalu bila yang nak cepat ni, dia ada muslihat di sebalik dia. So dia kata, kalau cepat I perlukan informasi sekarang, ni datang daripada your boss, you klik ni sekarang and give me that details. An email yang berbunyi macam tu. Jadi kita sebagai orang yang telus, kita akan rasa, takutlah, let's click. The moment kita klik sebarang link yang daripada email yang so-called phishing email, secara tak langsung dia akan membawa kita ke tempat yang nampak very legitimate, macam ni contoh, very legitimate and kita masukkan data-data kita. Betul ni kita rasa macam tu. Betul. Itu salah satu dia punya ancaman lah. Kedua, bila kita klik sesuatu yang kita tak pasti ni, dia mungkin akan secara langsung kita telah download maybe malware ataupun virus yang mana dia berada di dalam laptop kita contoh. And dia tak buat apa-apa pun sebenarnya. Dia cuma nak tahu apa detail kita lagi. Mungkin apa password kita sebab bila kita type kan, sampai dia boleh record. So jadi bila phishing ni, bila dia cuba umpan kita, umpan kita untuk klik, itulah bermulalah dia punya journey yang mana kita dah akan bagi maklumat, detail termasuk password, kemudian orang tu akan guna maklumat tu masuk ke online banking kita sendiri. Tanpa kita sedar dapat tag, nak keluar duit. And kita being very honest, very telus semua, siapa kita macam okay, yes, approve, something like that. Yeah. Walaupun kita lihat kan sekarang Cik Wan, banyak juga sebenarnya kita ni diingatkan oleh pihak polis ataupun banyak pengisian-pengisian ini yang dikongsikan di dada-dada akhbar. Sebab kadang-kadang kita ni bila penjenayah cyber ni pula, mereka akan menggunakan taktik-taktik seperti macam ini bulan 3 ni dah musim orang nak kena bayar cukai. Jadi mereka menggunakan, disebabkan oleh perkara ini juga, saya dulu pernah juga dapat email untuk pembayaran cukai. Jadi saya pun abaikan. Saya ingatkan sebenarnya scam. Sekali rupanya betul. Jadi itulah benda yang kita sebenarnya kena semak betul-betul kan. Kadang-kadang betul kita perlu berhati-hati. Paranoid itu tak salah pada benda yang betul. Betul. Sebenarnya paranoid satu benda yang baik dari segi mengelakkan diri kita daripada terdedah kepada jenayah cyber. Macam Fiza kata, macam sekarang hujung bulan 3, bulan 4 LHDN kan dah banyak dapat email minta. Kalau tak saya dah memang ada email being around asking for click here for that. So I think para penonton kena lebih berhati-hati. Kalau tak pasti, jangan klik, check balik. Check periksa betul-betul adakah dia datang daripada email yang betul. Dia memang ada tips. Saya rasa semua orang mungkin dah tahu, sebab tu ini lebih pada peringatan. Boleh juga Google for best practices. Yang paling penting, bila kita rasa too good to be true tu, kita kena ambil a step back and fikir balik. Mesti ada something yang tak betul kat situ. Kita memang kena betul-betul semak. Itu penting kan. Kalau kita berbalik tadi macam kita dah cakap kepada penonton kita tentang penggunaan wifi awam tadi kan. Dari segi kita nak melindungi diri kita tu, Cik Wan, ada tak cara dia, macam contohnya penggunaan VPN dan sebagainya? Ya, memang ada, betul. So macam saya kata tadi, kalau kita because wifi everywhere kita pergi memang wifi and then kalau dulu kita kena dulu free saja. Itu paling banyak senang orang curi because penggunaan wifi ni dia memang ada cara orang boleh berada macam sini kita berdua. Fiza connect pada wifi dekat sini, contoh. Saya dekat sini, saya boleh run sesuatu, saya boleh nampak apa yang Fiza saya tengah hantar. browse. Data-data
macam mula-mula nak start tu kena bagi username, password. So dia ada cara untuk orang tahu benda tu. Okey. Jadi salah satu cara untuk kita lindungi itu saya kata tadi, kalau kita sentiasa orang yang sentiasa menggunakan public wifi, memang kita boleh menggunakan virtual private network tu. Walaupun kalau kita berada di office sepanjang masa mungkin kita tak perlu. Tapi kalau kita orang yang selalu menggunakan public wifi and kita seorang yang agak paranoid, which is good, kita boleh guna. Kita boleh guna virtual private network. Kalau kita boleh Google, there are a few lah yang kita boleh pakai. And kita and satu lagi tips kalau kita nak ambil virtual private network pun, kita jangan percaya sangat benda-benda yang free ni. Kalau kita dah download. Okey. Unfortunately, sebagai seorang manusia, kita nak benda yang free kan. Kita semua suka kan. Percuma. Betul. Jadi kalau benda tu kita rasa perlu, kita akan guna macam VPN. Kita kalau boleh kita ambil VPN yang berbayar. Because berbayar ni selalunya dia dah lalui proses untuk pastikan software itu selamat untuk digunakan. Kalau ambil benda yang free, selalunya dia ada macam ada udang di sebalik mi lah. Macam tu. Kalau betul-betul udang yang besar tu di sebalik mi sedap. Tapi kita tak nak udang di sebalik mi yang kita tertipu tu kan. Betul, betul. Dan ini sebenarnya penting untuk anda penonton-penonton yang sedang bersama dengan kami di Facebook, yang baru bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini kita sedang membincangkan tentang jenayah cyber ini bersama dengan Cik Wan yang dah pun berkongsi banyak tips-tips bersama dengan kita. Jadi kalau anda baru join, boleh like Facebook kita dan juga share perkongsian ini bersama dengan sahabat-sahabat anda dan juga rakan-rakan yang lain. Ini kerana penting kerana kita semua ini merupakan ataupun kita boleh terdedah kepada ancaman jenayah cyber ni. Apa yang kita perlu tahu dan apa yang kita perlu lindungi. Bila kita cakap tentang apa yang kita perlu lindungi juga Cik Wan kan, kita bercakap tentang hari ini, kadang-kadang kita bukakan anak-anak kita punya sesi pembelajaran secara dalam talian ini menggunakan akaun kita. Dalam akaun kita tu ada maklumat-maklumat peribadi kita. Tadi Cik Wan dah cakapkan, kadang-kadang kita ni suka nak letakkan semua benda, email, nombor telefon untuk dihubungi. Itu saya lah. Kadang-kadang terlupa kan, ini semua benda yang ini semua benda yang kalau you tak letak pun saya rasa orang tahu. terlepas pandang kan. Tapi kadang-kadang itu satu. Kadang-kadang caption yang boleh orang mungkin membuatkan orang boleh agak-agak contoh hari ini kita meraihkan ulang tahun ibu kita yang ke 60 tahun contoh. Jadi adakah ini juga antara perkara-perkara yang boleh memancing ataupun menarik penjenayah cyber ini untuk mengumpul maklumat peribadi kita sebenarnya? Betul, itu memang tepat sekali. Segala data yang kita letak, sebab sekarang kita dah lebih aware, lebih kita tahulah tips-tips dia kan. Jadi kita mungkin kita dah tak letak benda yang segala data kita dalam social media. Tetapi saya tak langsung kita beritahu melalui macam Fiza cakap tadi. Oh, hari ni kita celebrate something. Jadi orang kalau betul-betul nak target kita, nak dapatkan maklumat kita, dia akan study kita, dia akan study apa yang kita letak. Walaupun kita kata kita tak letak reveal anak kita punya umur, tapi tiba-tiba kita kata selamat hari lahir yang ke-10, you know, sekian-sekian. So orang boleh agak, oh nama dia, katalah nama dia Aisyah. Happy birthday Aisyah, happy 10th birthday. So orang tahu, oh Aisyah 10 tahun. And then email lah tahu. So mungkin orang boleh teka. Boleh agak-agak Boleh agak. Mungkin orang boleh teka password kita terlampau mudah. Sebab tu saya kata tadi, awal-awal tadi yang pemilihan password ni cukup penting. Dan yang paling penting lagi, sebab saya tahu kita benda penting, so saya akan ulang-ulang. Kita kena sentiasa tukar password kita. Kita tak boleh stick to satu password saja. And satu lagi yang saya boleh kongsikan, tak ramai orang buat. Orang pun kita boleh ada beberapa email juga. Okay. Kita boleh adakan beberapa email yang untuk kerja, untuk peribadi, untuk perbankan. Something mana kita specialisekan email ni untuk work related ataupun yang for official lah kan orang kata. And satu lagi yang macam tak berapa official. Jadi kalau kita nak masuk satu website, kita tengok satu website ni, dia minta, of course website akan minta because itu kerja dia orang. Dia nak mintakan maklumat supaya dia tahu siapa klien dia, siapa yang masuk. Jadi penting. Tapi kalau website tu yang kita pun rasa kita cuma nak tahu saja, kita gunakan email kita yang secondary itulah. Itu yang boleh letak nama macam Powerpuff Girl ke macam itulah. Itu yang tak formal kan. Saya bukan nak galakkan, tapi dia ada benefit dia jugalah untuk kita, supaya kita tak dedah sangat. Kita tak guna satu email untuk semua benda. Faham? Macam kita ada office email dengan personal Gmail, email, Yahoo kan.
Jadi apa yang Cik Wan katakan ni sebenarnya untuk mengingatkan diri kita semua lah. Sebab kita semua memang mudah untuk terdedah dan kadang-kadang kita terlupa yang kita pun mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita ini di media sosial. Mudah je orang nak teka. Kalau zaman dulu, maafkan saya, kadang-kadang kita suka letak password kita ni hari jadi kita. Hari ni sekali orang tekan je orang dah tahu dah bila hari jadi kita, siapa nama orang terdekat dengan kita dan banyak perkara ni. Jadi kita kena fikir cara yang terbaik untuk kita mengelakkan daripada kita menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Dan tapi ini yang kita nak katakan sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni kan, secara kita sedar ataupun tidak, kita semua memang terdedah dan kadang-kadang kita mendedahkan diri kita kepada serangan cyber ini yang kadang-kadang apa yang kita kongsikan ni tanpa batasan. Sampai kita tak tahu mana antara perkara yang kita boleh kongsikan, apa yang harus kita rahsiakan. Yang sebenarnya itu perkara tu harus kita simpan kerana ini merupakan perkara peribadi dan juga aset yang kadang-kadang kita dah kongsikan baru kita tahu apa yang kita kongsikan ni sebenarnya maklumat penting dan aset yang berguna untuk penjenayah cyber ataupun penggodam untuk menjadikan kita sebagai mangsa ataupun sasaran mereka. Betul tak Cik Wan? Betul. Jadi the moment you dah letak segala maklumat tu dalam internet, you dah tak boleh tarik balik dah. Okay. You mungkin boleh padam, tapi mungkin dah ada orang capture dah apa yang you letak. Saya tertarik macam Fiza kata dari segi password tu. Saya mungkin nak kongsikan selain daripada kita kena ada password yang cukup kuat, macam kita buat untuk internet banking kita kan, password kan macam agak kuat. Betul. So password yang kuat yang samalah kita patut guna untuk peribadi juga. Sebab password ni kalau kita ikut research atau statistik, memang masih ramai lagi orang menggunakan password yang cukup senang. Yang boleh agak-agak je. Betul. Macam tarikh lahir. Saya percaya masih ramai lagi orang yang menggunakan tarikh lahir. Tapi bukan tarikh lahir sendiri, bukan tarikh lahir suami atau isteri kita. Tarikh lahir anak-anak kita. Yang mana maklumat ni orang boleh teka. Nombor kereta. Tempat kita dilahirkan, benda-benda yang cukup peribadi. Kita tahu, kita dah tahu dah tak berapa elok, tapi kita masih lagi sebab sometimes masalah sekarang semua nak kena ada email dan password. And then kita nak ingat semua tu satu masalah. Dia ada cara dia. Mungkin kita tak sempat nak kongsikan dengan para penonton pada hari ini, tapi kita boleh Google lah. Kita boleh Google best practice untuk memilih password yang baik. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa tukar. Mungkin bukan setiap hari, setiap bulan, mungkin setiap 2-3 bulan, 4-5 bulan. Kalau kita rasa dah tak selamat, sometimes kita akan ada that instinct. Betul. Kita rasa kita dah dedahkan terlampau banyak. And bila kita ada that instinct, do it, change something, maybe benda-benda yang macam itulah. Saya rasa antara yang perlu kerap kita tukar juga password ni dari segi kita punya online banking lah kan. Betul. Itu penting juga lah. Saya rasa itu pun dia akan pastikan kita tukar from time to time. Dan mungkin yang penting kadang-kadang saya tengok macam sekarang ni kalau kita dicadangkan untuk buat password tu selalunya kita kena ada caps lock, kita kena ada nombor dan huruf besar, huruf kecil, special character. Betul. Kombinasi password ni memang menyebabkan lebih susah orang nak teka lah. Because orang teka ni dia bukan main teka-teka, dia tukar menggunakan solution software. Dia automated, dia punya guessing tu. Sekarang ni ada tips yang baik juga untuk digunakan. Kita kena menggunakan lebih pada 10 atau lebih karakter. Kalau kita jumpa 6 hingga 8 masih boleh kalau kita agak complicated, strong, tapi sebaik-baiknya kita gunakan 10 dan lebih. Guna 20 ya. Kalau 20 memang lupa lah. Jangan pula sampai terlupa. Tapi ini yang banyak dah sebenarnya Cik Wan kongsikan sepanjang kita berborak santai-santai, borak-borak ni je kan. Sampai ada penonton-penonton kita tengah masak kat dapur tu, masak lemak ketam lepas tu ada yang mungkin tengah bersama dengan anak lihat kerja sekolah dan sebagainya. Tapi ini antara informasi penting sebenarnya untuk kita kongsikan kepada anda. Hari ini kita semua aktif di media sosial. Jadi bagaimana cara untuk kita lindungi diri kita daripada kita boleh mudah untuk menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini? Saya rasa yang paling penting macam saya kata tadi, satu pertama yang first kita kena buat, kita kena pastikan alat-alat yang kita gunakan macam komputer kita, phone kita, tablet kita sentiasa diupdate dengan latest OS yang terbaru. Kalau ada dapat email ataupun notice kata kena update, please do it. Sebab
kebanyakan Kena buat kalau dia kata please update your betul, ataupun betul. please change your password. Betul, kita kena buat kita sebab contoh kita pakai komputer kat rumah Windows kan. Bila ada kena dapat notifikasi yang kena update Windows, kita kena buat. Kenapa ada kena update? Sebab contohnya Windows tu dia punya OS dia dah tahu dah. Kalau kita pakai OS yang lama ni, dia ada kelemahan dia yang orang boleh exploit untuk dapatkan maklumat kita. Jadi penting kita kena sentiasa pastikan sentiasa diupdate. Macam tadi kita kena pastikan password kita selamat. And yang lain yang saya nak ulang lagi sekali, kalau kita nak mengelakkan dari segi phishing tadi, because phishing ni memang paling popular di dunia. Bukan sekadar dekat Malaysia, di dunia. Kita kena pastikan kalau kita dapat informasi yang mengatakan yang too good to be true ni, please take a step back and check betul-betul. Betul ke email ni? Betul. Lagi-lagi kalau kita dapat pada orang kita kenal Betul. Because kalau orang tak kenal, kita mungkin dah tak heran. Tapi kalau orang kita kenal, macam Fiza dapat pada your best friend kan. Tiba-tiba dia kata, I need to get something. Boleh tak you put your info dekat sini? Survey ke kan? Betul. And then you mesti percaya. Lumrah manusia akan percaya orang yang kita kenal. Trust. Jadi kita akan klik. Tapi dalam dunia cyber, that tak apply. Kita kena a bit paranoid. Kalau ada benda-benda yang macam too good to be true ni, take a step back. Fikir balik. And kalau benda-benda yang nak cepat ni, click here, pun tak betul. Because kalau orang perlukan maklumat daripada kita, dia akan minta dengan, dia bagi ample time, you can revert in a way. Tak paksa, betul. Dia benda macam dia, because benda adalah eksploitasi kelemahan manusia secara natural lah. Lumrah kita akan rasa tertekan tiba-tiba bos ataupun bank call, minta, betul lah, I ada buat loan hari tu and now they are calling me, dia kata you tak bayar. Tertunggak. Tapi rasa macam dah bayar, tapi mungkin ada yang terlepas. And so kita respond, kita klik lah, kita call balik lah. And these are the ways yang maybe kita kena paranoid a bit lah kot. Sebab kita kena faham juga kadang-kadang kalau kita lihat kan dari segi online banking dan sebagainya, kadang-kadang bila kita telefon pihak bank ni, kalau kita rasa macam saya minta maaf lah, saya ni curiga, risau, takut ni scam, saya tak nak bagi tahu. Tak apa puan, kalau puan tak nak bagi tahu, dia tak paksa. Tapi kalau orang yang paksa kita, tak boleh, kena bagi tahu, kita kena semak betul-betul. Dan kadang-kadang mereka ni pandai kan, sebab kalau mereka tak pandai, mereka tak jadilah. Mereka terlatih. Kan, dia tak jadilah penggodam ataupun penjenayah cyber ini. Jadi kita pun perlu lebih berhati-hati. Sebab kalau bercakap tentang mangsa jenayah cyber ni, ia boleh menjadi sesiapa saja daripada kita kan. Kalau kita lihat macam apa yang penting tentang ciri-ciri kata laluan tu kan. Contoh macam MyASNB. Saya ada MyASNB. Senang kan? Memang susah nak buat kata laluan. Jadi memang ke? Sebab ada orang kata susah lah nak buat kata laluan MyASNB ni. Jadi adakah memang perlu kita ada kata laluan yang sukar? Sebab ni ialah kan macam contoh Cik Wan kan, ASB 1 dah penuh, ASB 2 dah penuh. Jadi kenalah password tu kena betul-betul strong ataupun macam mana? Memang betul. Macam MyASNB, bukan setakat MyASNB punya password. Semua online banking memang memerlukan password yang kukuh, yang cukup kuat. Kerana macam saya kata tadi, password lah tempat yang pertama orang cari bila dia orang nak dapatkan informasi daripada kita. Jadi kalau kita ada password yang cukup lemah, macam anda menggunakan kata laluan seperti nama kita, nama mak kita, nama anak kita, tarikh lahir kita, dia akan memudahkan orang untuk tipu lah, untuk dapatkan maklumat itu. Sebab dia dah tahu email kita, dia dah tahu ID kita. Jadi macam saya kata tadi, yang penting kalau dari segi password, kita kena amalkan yang pelbagai karakter yang kita pilih tadi. And seboleh-bolehnya sekarang ni, kalau diminta between 8 hingga 12 karakter, jangan bagi 8, bagilah 10 ke atas. Kita belanjalah lebih sikit. Sekat 2 karakter je lebih pun. Bukannya banyak kan. Betul. Tapi impact dia kepada keselamatan akaun kita lebih terjamin. Itu penting. Sebab kita kadang-kadang macam saya katakan tadi, kita rancak di sana, kita rancak di sini, kita rancak di mana-mana. Tapi kita kena rancak-rancak pun, tapi kita kena ada ilmu di dada. Ini penting untuk kita melindungi data-data peribadi kita. Kita usaha sebaik mungkin bagi mengelakkan daripada akaun-akaun kita digodam dan sebagainya. Tadi Cik Wan ada sebut beberapa kali tentang phishing ni. Ini yang kita nak tanyakan kepada Cik Wan. Kalau kita lihat tentang jenayah cyber yang sering dikongsikan adalah tentang
phishing ataupun pancingan. Di mana dalam kaedah ini yang digunakan ini, pengguna akan mudah tertipu dengan laman web palsu. Ini yang tadi pun kita dah sentuh sikit dah sebenarnya kan. Betul. Ini yang mana dia akan pergi, itu yang ada perbezaan dia dari segi HTTP, betul, HTTPS dan sebagainya, betul, kan. Okey, sebab mereka akan sangka betul mereka kat laman web yang betul. Jadi kan bila apa yang penonton perlu tahu tentang phishing ini sendiri dan bagaimana kita boleh nak membezakan antara laman web yang benar ini dan juga laman web yang palsu sebelum kita nak memulakan urus niaga kita tu, Cik Wan. Okey. I think it's very good question and memang valid sekarang sebab macam saya kata tadi, phishing memang utama sekali. Jadi yang paling penting kalau kita dapat satu email yang kita rasa macam phishing, kita kena check the email address yang datang tu. Okay. Selalunya email yang datang daripada scammer ataupun orang yang cuba pancing kita ni, email itu tak berapa tepat. Dia macam ada error sikit dekat email dia. Dia nampak macam sama tapi tidak sama. Yang kedua, kita kena tengok content dia. Selalunya email yang phishing email ni, dia tulis tu tak berapa betul. Contohnya kalau datang daripada MySMB katakan, pastinya ayat-ayat tersusun dengan betul. Kalau ada grammar yang betul. Tapi kalau phishing email ni, selalunya content dia, ayat-ayat yang disusun tu macam kalang kabut sikit. Grammar yang kurang betul. Jadi bila kita baca, kita pun dah tahu dah macam tak betul email ni. Itu satu. Itu dua. Yang ketiga, kalau ada klik, ada macam pautan untuk kita klik dalam email tu, kita kena always take a step back. Jangan klik selagi kita tak pastikan. Sebab tu kena ada effort lah. Kita mungkin kena tanya juga. Kita mungkin kena tanya email ataupun company tu sendiri yang minta tu. Mungkin kita kena call dan pastikan bahawa itu adalah betul. Yang paling penting kita jangan simply klik. Kalau kita betul-betul yakin baru kita klik. Even if kita klik pun, kalau pautan tu minta kita maklumat peribadi, I think it's time to stop lah. Sebab selalunya kalau bank tanya kita, dia dah ada dah maklumat kita. Kenapa dia nak minta lagi maklumat-maklumat yang lain? So I think that's something, one of the few tips yang kita gunakan untuk pastikan kita tak terjebak dengan phishing ni. Okey. Kalau macam tadi kan, kita kata antara phishing account ni adalah kadang-kadang email yang digunakan adalah email-email yang memang orang tu menyamar, dia minta kita maklumat peribadi dan sebagainya. Kalaulah kata kita ni dah pun terpedaya separuh jalan, kita dah klik, kemudian kita dah bagi maklumat-maklumat kepada pemancing kan, ataupun phishing account ni, apa yang kita boleh lakukan selepas tu untuk kita mengelakkan daripada boleh berlakunya kesan-kesan yang lebih buruk, daripada hilang duit semua dalam akaun kita. Apa yang kita boleh dan perlu lakukan? Betul. Tepat sekali. Yang paling penting, kalau kita rasa kita dah terpedaya dengan phishing email ni, kita kena first kali kita kena tukar password kita. Yang contoh macam online banking kita tu, kita ada, mungkin Fiza ada banyak online banking lah, banyak. So biarlah rahsia. Mungkin password semua tu sama je, contohlah katakan. Jadi kalau kita rasa dah terpedaya, cepat-cepat tukar password dulu. Kemudian kalau kita rasa bila kita check ada some transaksi yang pelik sikit, kita kena call right away. Okay. Tapi saya paling penting kena tukar sebab password lah key kepada orang cuba memperdayakan keluarkan duit kita tanpa kita unwanted semua ni. Okey, ini satu lagi soalan saya nak tanya kepada Cik Wan. Kadang-kadang hari ini kita lihat kepada aplikasi-aplikasi yang ada hari ini. Kalau orang perempuan tu kan, saya rasa mungkin ramai dalam kalangan anda ni ada 15 mungkin 20 lah aplikasi-aplikasi shopping lah kan, nak beli periuk lah kan, nak beli untuk diri sendiri, nak beli untuk mak, nak beli yang ada mak mertua, nak beli untuk mak mertua, nak beli baju untuk suami, lain. Tu aplikasi lain pula, ada daripada macam-macam negara dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam aplikasi-aplikasi yang kita muat turun ni kan, dia kadang-kadang dia akan minta kita untuk linkkan kepada social media kita. Jadi ini yang kita nak tanyakan kepada Cik Wan. Adakah sebenarnya apa yang kita kongsikan tu, contoh dia bagi kita pilihan, kita nak log in dengan email kita ataupun kita nak log in dengan social media kita. Adakah sebenarnya perkara-perkara ini mana satu yang kita nak tahu bahawa mana antara yang kita boleh gunakan ni untuk lebih selamat? Sebab bukan sahaja maklumat peribadi, kita akan masukkan pula nombor kredit kad kat situ. Ya, betul tak? Jadi macam mana kita nak tahu tu? Saya tak banyak sangat aplikasi macam tu lah. And saya pun tak banyak. Itu bukan saya juga. Fiza bukan nama sebenar. Saya rasa yang paling penting sekali kalau kita banyak menggunakan aplikasi daripada internet yang
first kali kita kena buat, bila kita nak download software ataupun aplikasi tu, kita kena pastikan dia datang daripada Play Store ataupun Apple Store, apps yang sah. Kita tak boleh simply kata ada, ada your friend hantar, Fiza, ni ada email ni, you klik ni, you akan download satu apps. Yang mana apps ni you boleh beli all these barang-barang branded ke, tapi application tu you download, you bukannya you download daripada source yang you tak pasti daripada mana. Kalau kita pengguna macam Android ataupun iPhone user, kita cari dekat App Store, kita cari dekat Play Store. Sebab apps yang ada dekat iOS, dekat App Store dan Play Store ni, dia dah lalui banyak tapisan. Saya tak katakan semuanya selamat, dia mungkin ada yang terlepas ke apa, tapi sebagai orang biasa, ini tempat yang kita panggil trusted source. Jadi kita kena download apps yang trusted source. Jangan main download, tiba dapat SMS, sekarang ni apps ni tengah viral, kita sekarang suka yang viral, so kita terus download. Normally benda yang bukan daripada trusted source ni, dia akan ada hidden agenda lah. Dia mungkin akan download something yang malware ataupun satu apps yang boleh logkan aktiviti kita lah. Okey, itu penting juga sebab kadang-kadang hari ini bukan saja melalui aplikasi yang kita download. Kadang-kadang dekat WhatsApp kita ada WhatsApp status. Yang WhatsApp status ni pun sebenarnya kita boleh terus sync ataupun link kepada kita punya media sosial dan sebagainya. Jadi kita memang kena perlulah berhati-hati kan. Okey, contoh ini tentang kita. Kita ni kadang-kadang kita hari-hari kita boleh ada maklumat. Kita lebih mudah cakna, kita boleh baca, kita pergi ke pejabat, kita boleh share pendapat dengan kawan-kawan. Tapi ini mungkin sebenarnya yang banyak juga berlaku dalam kalangan warga emas ataupun orang yang lebih tua. Sebab kadang-kadang penggodam ataupun penjenayah cyber ini, mereka pun ada target-target mereka tertentu. Contoh, mereka tahu ni orang ni minggu depan nak dapat duit 50 tahun. Orang ni nak dapat duit ini dan itu. Kerana warga emas ataupun ibu bapa kita yang mungkin di kampung, kadang-kadang ni mereka kurang cakna ataupun kurang pendedahan tentang ancaman jenayah cyber ini. Dan bagaimana sebenarnya kita nak membantu golongan-golongan ini daripada mengelakkan diri mereka ini daripada tertipu. Sebab kita pernah dengar kan ada kes yang ditipu sehingga 1.5 juta, ada kes yang ditipu habis duit pencen, habis duit jualan-jualan tertentu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak membantu golongan ini daripada menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini? Okey, memang tepat sekali sebab dah banyak kes kita dengar orang yang pencen, terutama yang kerja dengan kerajaan, because dia ada duit pencen kan, and then orang yang chief 55 tahun, 50 tahun, dia ada some amount yang orang suka. Jadi dia punya nasihat saya pada golongan ni pun, dia tak lari dengan apa yang kita kena buat. Sebab bila dari segi penggunaan internet, sama ada kita budak kecil, sama kita orang dewasa ataupun orang tua, adalah sama je. Dia tak nampak kita kat belakang ni siapa. Jadi tanggungjawab kita sebagai anak kepada mungkin ayah kita ataupun saudara mara kita yang dah berumur ni, mungkin kita boleh dedahkan jugalah dengan, kalau kita panggil bahasa dia basic hygiene menggunakan internet lah. Satu, kalau katalah parents kita nak ada buka akaun online banking contohnya, dan mungkin kita boleh bantu dia, mengatakan ini akaun, and kita createkan password kepada dia yang selamat. And kita pun boleh apply juga, maknanya setiap setahun sekali ataupun 2 kali, sebab guna tak banyak, kita kena nasihat yang sama kita boleh apply kepada golongan-golongan yang terdedah lah. Lagi satu, yang scammer ni, sebab itulah macam saya kata tadi, bila kita terutama orang yang dah pencen, dia dapat maklumat bahawa dia boleh laburkan sebahagian daripada wang dia untuk dapat more amount. So ini yang I think part of kita punya sembang-sembang, dapatkan literasi kewangan. Jadi benda-benda yang terlampau too good to be true, itulah yang kita kena nasihat kepada kita sendiri dan juga mungkin golongan pencen ataupun mak ayah kita sendiri, bahawa jangan mudah tertipu lah. Sebab kita can only jaga kita, and bila parents kita berada di rumah, kita tak tahu macam mana ada orang call dia ke, dia terus fall prey. Jadi nasihat saya agak kita boleh bagi nasihat yang berterusan, and pastikan bahawa kalau parents kita perlu menggunakan internet ataupun device, kita pastikan kita yang
install benda tu and kita setkan the right password kepada dia orang. Okey. Saya rasa memang dia sebab daripada penjenayah cyber bagi mereka sama, tapi kalau macam golongan pencen memang dia tahu dia dah target lah. Terutama sekali kalau golongan pencen yang terdedah pada social media. Betul. Dia just update, I just turn 60 and I'm Kadang-kadang off to my retirement. betul, kadang-kadang ada je orang dekat kita tengok lah kan, minta maaf lah, kita bukan nak katakan sesiapa tapi ni kita contoh je kan. Kadang-kadang ada orang dia memang tulis dah minggu depan nak dapat duit pencen ni, nak buat apa duit berjumlah berapa banyak ni, betul tak kan? Betul. Nak pergi mana nak pergi macam ni, itu kadang-kadang yang secara tak langsung dia mengundang prospek pada penjahat cyber ni, oh ini adalah target kita. And then dia boleh tengok balik Facebook orang tu. Dia akan scroll balik. Oh, dia ada contohlah anak kucing yang dia selalu upload gambar and nama kucing sekian-sekian. So dia mungkin boleh formulate, oh mungkin dia ada password dia berkaitan dengan benda ni. And then kita tahu email dia. Oh, I tahu email dia. Let's send phishing email kepada orang ni. Kata kita ada peraduan kucing dan mana kalau you ada kucing yang you boleh klik sini because dia memang you boleh dapat percutian kucing. Contoh. Sebab dia suka kan? kucing dalam Facebook. Ini contoh lah. Betul. Contoh. Jadi dia and then dia boleh menang lagi dengan something and then dia pun dah ada duit. So why not? And then so bila dia klik this is where maklumat tu semua dia dah bagi. Orang tak perlu cari sangat. Cuma orang tu kena kerja keras lah. Oh rupanya dia tak suka kucing, dia just upload. Oh dia cari lagi. Mungkin dulu-dulu dia suka buat benda lain. Mungkin dia orang yang agak aktif. Dia suka travelling. Dia suka running, cycling. Oh dia ada cycling group. Oh let's do this. Sometimes kita memang most of the time kita jarang tukar password. Kita memang akan linkkan password satu yang kita mudah ingat. Itu adalah lumrah lah. Betul. Ataupun bila dia cakap macam tu, kadang-kadang dia dah letak, dia hantar je link package percutian murah. Betul. Kita pun tekanlah pula. Betul. Kan. Betul. Jadi ini yang kita tak nak berlaku. Betul. Dan bila kita tekan pula, masa itulah keluar, oh dah menang something pula. Pula. Boleh pula bawa kawan. Kan? So saya rasa memang benda-benda macam ni memang berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kita tak dapat elakkan. Cuma apa yang kita boleh buat, kita kena pastikan all this orang kata best practice lah, kita kena amalkan lah. Okey. Jadi itu yang penting sekali. Bukan saja kita menjaga diri kita, tapi juga insan-insan di sekeliling kita, apatah lagi ibu bapa kita. Macam Cik Wan katakan tadi, kita bantu mereka kalau nak buka perbankan secara dalam talian ini, kita buatkan email yang selamat dan sebagainya. Dan kita pesan tahu kat ibu ayah kita, jangan share pula email dengan password tu kat satu kampung. Maksudnya kita simpan untuk diri kita saja. Sebab kadang-kadang yelah, kita ni jauh dengan ibu bapa kita, kadang-kadang dia ada orang yang mereka percayai dan sebagainya, yang mereka rasa mereka percayai, jadi mereka kongsikan. Itu pun penting juga kan. Betul. Kita kena paranoid and kita kena buatkan parents kita a bit paranoid. Kalau parents kita tak literate IT sangat, mungkin dia tak perlukan juga benda tu. Ini pendapat peribadilah. Sebab kita tak nak dedahkan mereka kepada ancaman risiko ni lah. tu. Ya, Ini ada kaitannya dengan soalan yang seterusnya. Sebab kadang-kadang ada orang mengatakan, ini bukan ibu bapa je. Kadang-kadang dalam kalangan sahabat-sahabat saya pun ada lagi masih yang macam mereka masih lagi rasa ragu-ragu nak menggunakan perkara-perkara ataupun transaksi-transaksi atas talian ni. Kalau beli baju nak kena pergi kedai fizikal. Kalau nak beli sayur kena pergi pasar dan sebagainya. Tetapi ini yang bila perkara begini berlaku, ada banyak penipuan-penipuan ini berlaku, ini menjadikan ramai juga dalam kalangan pengguna-pengguna ini fobia, takut. So mereka rasa macam tak apalah, kalau saya ni memang tak gerti pun nak guna komputer, nak guna WhatsApp pun tak gerti. Tu mak saya lah, tak gerti tak guna WhatsApp kan. Jadi perlu tak mereka ini sebenarnya tutup saja semua yang ada media sosial, tak perlu ada email, tak payahlah nak guna apps pelaburan. Kalau kita nak pergi transfer duit ASB, kita pergi bank. Contoh macam tu. Bagaimana sebenarnya kita nak beri nasihat kepada golongan yang rasa takut dan juga fobia ini, yang mereka rasa mereka perlu untuk terus menggunakan kaedah konvensional ini. Sebenarnya ada caranya kalau kita nak menggunakan kaedah yang moden ini. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita terlalu paranoid, memang kita akan buat macam tu. Kita tak ada social media, kita tak ada apps, kita guna simple phone. Kalau kita nak, kita pergi. Saya rasa memang ada golongan seperti ini, tapi dia akan miss lah segala benefits yang datang dengan kemudahan social media dan juga aplikasi lah. Jadi yang paling penting macam saya kongsikan tadi, bila kita start menggunakan, kita kena
download daripada source yang betul. Macam setiap bank ada dia punya online banking apps tersendiri. Jadi bila kita ada kita customer bank tu, bila kita nak download, kita kena pastikan kita download daripada website dia ataupun daripada macam tadilah App Store ataupun Play Store. Kita tak boleh simply dapatkan orang hantar SMS atau WhatsApp, oh ini website terbaru untuk buat online banking, bla bla bla, kita terus klik. Kita kena pastikan maklumat ataupun source yang kita dapat tu adalah yang asal, yang original. Dan barulah kita tak ada macam, kita boleh download as much as we can pun, selagi kita amalkan tadilah basic hygiene. Langkah-langkah tu. Betul, betul. Kita panggil basic hygiene. Saya panggil basic hygiene dan penggunaan internet lah. Penggunaan internet. Okey, itu yang kita katakan tadi daripada sesi yang sebelum ni pun. Apa sahaja yang nak kita lakukan, kita kena cakna, kita kena celik untuk kita tahu tentang literasi. Kita kena tahu literasi kewangan, kita kena tahu bagaimana nak melindungi diri-diri kita dan juga data-data peribadi kita. Dan saya kira sepanjang 1 jam ini kita borak-borak je, tapi dah 1 jam dah. Kita borak-borak je. Kira kakak tadi tu dia pergi dapur, dia tenggek je santan dia. Dah masak dah ketam dia. Dia tinggal nak goreng sayur sekarang. Mungkin dia pun dah pergi dekat dia punya komputer dan tukar password. Betul. Sempat dia tadi sampai dia tunggu dia mendidih tu, dia sempat. Okey, kita dah kongsikan macam-macam sepanjang 1 jam ini juga kan Cik Wan. Jadi kita dapat merasakan bahawa sebenarnya pengguna ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk melindungi diri kita daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Ini peranan kita. Dan itu juga kita lihat kerjasama dan juga usaha berterusan yang dijalankan daripada pelbagai pihak. Contohnya syarikat-syarikat dan juga organisasi. Ini sebenarnya kalau mereka dah lakukan tanggungjawab mereka, kita sebagai pengguna juga harus melakukan satu tanggungjawab dan juga langkah yang lebih proaktif untuk mengelakkan diri kita ini daripada menjadi mangsa. Betul. Kita tak nak nasi dah jadi bubur, kita menyesal, kita kerugian yang besar dan kita tak ada apa yang tinggal untuk kita. Tapi kalau kita lihat juga, jika diperhatikan kebanyakan syarikat, malahan contohnya seperti ASNB sendiri tidak membenarkan pelabur menggunakan portal My ASNB kalau mereka ini tidak mengemas kini nombor telefon di pejabat ASNB. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh ASNB ini adalah untuk melindungi dan juga cara untuk menjaga priority dan juga personal serta privacy kepada kita punya pelabur-pelabur ni. Jadi pelabur jangan marah kalau suka nak buat kata laluan atau kena kemas kini nombor telefon di cawangan ASNB, sebab tujuan dia adalah satu yang penting kerana untuk melindungi diri anda sebagai pelabur daripada berlakunya kecurian identiti dan akhirnya mungkin kehilangan wang pelaburan. Okey, Cik Wan, di penghujung ni, apa yang Cik Wan nak sambung, apa yang Cik Wan nak kongsikan kepada penonton kita, apa sedikit tips yang nak disampaikan kepada mereka agar terus kita ini sama-sama mengelakkan diri kita daripada menjadi menjadi mangsa jenayah cyber. Betul, terima kasih. Saya tak sangka cepat juga kan. Dah almost 1 hour. Again saya nak ulang, tips yang paling penting bila kita dalam dunia cyber ni, bila kita tahu ancaman yang paling utama sekarang adalah phishing email. Memang kita akan dapat ada yang melalui email, ada melalui SMS, ada yang melalui WhatsApp. Yang paling penting dia cuba pancing kita untuk klik sesuatu yang kita tak pasti. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang macam ni, yang so-called phishing ni, the moment kita nampak benda tu too good to be true, kita kena berhati-hati. Kita kena verify balik, check balik betul ke yang hantar ni. Sometimes orang main forward saja. Okey. Kedua, kalau yang kita dapat sesuatu yang berbentuk phishing ni, kalau daripada kawan kita ataupun bos kita, kalau dia berbentuk agensi, nak cepat, klik sekarang, that kind of message, there's something yang dia tak kena. So kita kena berhati-hati. Itu yang kedua. So yang ketiga, bila kita menggunakan dalam dunia cyber, kita ada peranti, kita ada handphone, tablet. So kita kena pastikan bahawa kita punya tablet atau phone ni sentiasa di-update. Dia punya operating system always update. Bila dapat message update, kena update. Kita ada firewall. Yes, firewall tu normally kalau dekat organisasi lah. Okay. Dia akan ada. So kita rasa organisasi dia dah buat apa yang perlu untuk protect kita. Kita sebagai normal user, pengguna, kita kena ada that conscious mind lah untuk jaga diri kita. Jadi selain pada kita update peranti kita, kita kena pastikan bila kita nak download apa-apa, kita guna daripada source yang tepat. Source yang valid. Macam kalau iOS,
App Store, Android users from Play Store and yang sewajarnya lah. Jadi kita tak boleh simply dapat orang hantar certain thing kita terus klik and download. Sedangkan kita tak pasti pun. Just because benda tu berbentuk, kalau you klik ni, you dapat something. Betul. Cik Wan, saya nak mencelah sikit. Minta maaf saya mencelah. Bukan saja daripada email. Kadang-kadang sekarang ni banyak orang forward di WhatsApp, Telegram. Betul. Kita forward, kita dapat, kita forward kat kawan kita. Kawan kita dapat, forward pula kat ahli keluarga mereka. Dan secara tak langsung ini memberi pendedahan kepada diri kita untuk menjadi mangsa kepada jenayah cyber ni. Betul. Memang itulah caranya orang dapat maklumat dan seterusnya mencuri identiti kita dengan masuk kita punya private account. Sebab kita suka sangat kita ada tendensi untuk share, dapat kita tak baca pun, in fact kita mungkin tak klik pun. Betul. Tapi kita rasa oh ini important, nak jadi yang pertama. Sindrom nak jadi yang pertama boleh mengakibatkan benda yang memudaratkan lah. Jadi kita, yang paling penting kita kena berhati-hati lah. Saya rasa yang dua tadi lah paling penting. Kalau sesuatu yang kita dapat tu too good to be true, just fikir balik. Jangan, walaupun dihantar tu is best friend kita. So best friend kita pun mungkin dia bukan baca pun. Sometimes dia just kata mungkin kita suka the first to know kan. So dia akan forward. So kita pun terus klik tanpa check. And yang kedua, kalau benda tu bersifat urgency. Kalau ada urgency ni memang dia tahu, dia cuba nak trick kita untuk percaya kita ada masalah yang kita klik. Macam tadilah, kita tak bayar bank loan, kita tak bayar tax ke, and dia teka je. Tapi because kita rasa betul lah. Tapi mungkin tak betul. Tapi sebab lumrah kita akan takut dengan sesuatu yang mungkin ada berlaku. Ya ke kita tak buat? Exactly. Macam tu kan. So kita kena take step back. Verify dulu, call pihak yang tertentu, pastikan email tu daripada source yang betul. Kalau tak yakin juga, betul call company. Macam even MySMB, boleh call MySMB punya call center and check betul-betul maklumat. Adakah betul you minta benda, because kita tahu kita pengguna yang bijak. Ya. Kita kena jadi pengguna yang bijak. Itu yang paling penting sekali. Kalau boleh kita tambah juga kan, kadang-kadang kita ni nak jawab email kita nak jawab survey ataupun apa saja yang orang suruh kita klik-klik ni, jangan kita buat dalam waktu yang terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Betul. Contohnya tengah bawa kereta, orang hantar email, kita nak buka kata urgent. Betul tak? Sebab yang kalau kita klik sekarang, kita tak miss. Kalau kita tunggu 5 minit, kita akan miss that opportunity. Itu jangan ya. Awas ya. Awas dan berhati-hati. Okey, ini yang telah pun dikongsikan oleh Cik Wan tadi, dan saya kira sepanjang 1 jam ini banyak sebenarnya input-input, informasi-informasi, ilmu-ilmu yang berguna dan juga sangat-sangat bermanfaat yang dapat sama kita jadikan amalan juga panduan dalam kehidupan kita seharian. Orang kata dalam kehidupan kita ni, apa sahaja yang kita lakukan, kita kena perlu bersedia untuk diri kita dan kita kena perlu cari dan juga gali ilmu. Kita kena cari ilmu pada orang yang ahlinya, yang benar, yang kita tahu orang itu memang pakar dalam bidangnya. Kita boleh tanya pendapat orang lain, tapi kita kena ada sumber rujukan yang benar dan sahih supaya kita tidak tertipu dan menjadi mangsa. Kami harapkan perkongsian kami selama 1 jam ini memberi banyak input dan juga manfaat yang berguna untuk anda penonton-penonton, dan kerana ia dikongsikan di Facebook, jadi anda boleh terus kongsikan, share perkongsian ini bersama dengan rakan-rakan anda di Facebook. Okey, dan sesi borak-borak je telah pun berakhir di sini. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi terima kasihlah kepada Cik Wan di atas perkongsian itu tadi. Sama-sama. Ya, dan bagi anda semua, selamat berhujung minggu, dan anda jangan lepaskan peluang kerana sehingga petang nanti ada macam-macam lagi informasi, pengisian-pengisian menarik yang akan terus dikongsikan bersama anda untuk terus sama-sama kita ada literasi kewangan kita. Jadi saya di sini, Fiza Sabjahan, nak ucapkan terima kasih kepada anda dan mohon maaf anda sepanjang 2 sesi ini ada tersilap kata ataupun gurauan-gurauan yang mungkin membuatkan anda terasa. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sepadan. Ingat, jaga diri, jangan kongsi maklumat peribadi, ketahuilah tentang literasi kewangan. Jangan lupa download portal MyASNB. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Kalau ada rezeki, kesihatan dan juga umur yang panjang, kita akan terus bersama sesi ini dengan Cik Aziz dan Acong dan juga Riz. Silakan, apa diorang nak kongsi tu agaknya? Silakan.